baru sampai sini. Lepas tu ni kau tak ada berniaga lah? Kau tak ada event lah sekarang? Ada kat Melaka, staff aku ada kat sana. Tapi semalam kau tahu lah, semalam ribut gila, habis hancur kedai aku je. Serius lah? Hancur. Kemah aku mau patah. Tapi aku ada baca dekat street tu, ada orang meninggal tu. Tak silap aku semalam. Melaka teruk tu, ribut. Ya. Malam. Bahaya tu. Tapi betul lah guys, kita orang punya batch tak boleh lawan batch sekarang lah guys. Maksudnya? Maksudnya kat time aku punya batch tak boleh fight dengan korang punya engagement lah. Korang Dia kau kena tahu, yang sekarang punya dia memang ada crowd. Kau kena tahu. Macam korang memang daripada zero tu. Daripada zero tu sebenarnya lagi best bagi aku. Sebab daripada zero. Mal, kau kena ni Mal. Kau pergi ni balik Mal. Alamak, isap okok je aku naik balik. Okay. Mal berasap. Mal jangan berasap tu Mal. Mal. Aku tak kena kan? Yang tu kena kat Mal kan? Itu kan kena aku kan? Itu kau tak kena. Oh tak kena? Kena dengan kau kan? Tapi kalau berikutkan, lagi best kalau nak nampak ketara daripada batch macam-macam kau. Kau faham tak? Maksud dia masuk daripada kosong. Bila daripada kosong, kau masuk, baru kau tahu macam mana. Contohnya macam Kanda lah, aku bagi kau contoh Kanda. Kanda dia masuk daripada memang dia nothing. Dia daripada zero. Daripada dia zero, tapi dia boleh sampai ke tahap macam dia sekarang bagi aku dia macam top lah. Dia top lah macam tu lah bagi aku lah. Macam Kanda okey. Macam aku ni memang daripada sebelum aku AI lagi aku dah ada crowd aku sendiri kat luar. Yelah, lepas tu kau build crowd baru, dia lagi strong lah. Bila masuk sini tu yang jadi strong. Kan? Kau senang nak sustain lah sebenarnya bagi aku. Ya, sekarang ni sustain juga. Kalau contoh anda kata nanti Kanda Syami dah tak ada, aku jam kat tu. Kalau contohlah anda kata tiba-tiba aku dapat permanent kan. Contoh dapat, lepas tu contoh aku masuk. Lepas tu kalau diorang tak ada, aku pun jam kat, aku dapat diorang. Kadang-kadang aku banyak main nama diorang. Ada yang lain rapat-rapat, cuma tak berapa macam dengan diorang lah. Sebab kau luar frame memang korang rapat. Betul. Luar frame memang rapat. Aku tahu je kau start daripada mana rapat dengan Kanda semua tu, aku tahu je. Apa lagi korang start naik dulu tak mana. Aku tahu je tu. Aku tahu. Sebab tu aku tahu. So korang punya kau dengan Kanda tu memang nice lah. Sebab korang betul-betul kawan yang kawan. Ya, betul. Sebab dia bukan kawan yang baru buat kenal-kenal ke tak. Mas bilik dengan siapa? Saya Kanda Syami. Dia lawan apa dua sana? Lawan tim sana ke? Lawan tim Merkin. Tim aku. Asal main kat sana? Tak tahu memang orang Brunei panggil. Oh, sponsor sana lah. Ada sponsor lah. Tim aku, tim AI. Full AI. Lepas tu MK 7. Lagi siapa aku tak ingat dah. Tim diorang banyak. Tim diorang MK. Tim diorang Merkin. Geng-geng Merkin kan. Tim aku El Capu. Ni geng-geng budak-budak Calo pun ada lah. Budak-budak Calo. Capu pula. Calo. Capu bukan ni Abah semua tu kan? Itu Bapak Rafiq. Salah. Lain kan? Oh, ni AI je. Budak AI je main. Budak AI. Atau Abel semua pergi lah. Kau tak ada? Abel tak pergi rasanya. Aku tak nampak dia. Dia tak ada. Aku rasa dia tak pergi sebab besok dia kan ada ni. Oh, Talia buka kan? Talia buka kat Bangi dekat dengan aku. Nak mal je. Nanti kau doa lah mana tahu mal permanent. Tak, doa lah. Tak lama lagi tu. Eddie Ashraf. Eddie Ashraf main lah memang lah. Geng-geng dorang lah. Eddie Ashraf. Semua tu. Geng Calo. Rezeki je mas. Aku pun rezeki lu mas benda ni. Alhamdulillah tu aku pelik tak. Aku ingatkan batch 3. Orang aku tengok. Muka orang. Terkejut aku cakap. Dia dah macam reunion lah aku cakap. Ya nak. Rezeki. Sekejap punya dia sebab at least boleh orang. Sebab sekarang ni aku nampak AI dah banyak new viewers tau.
View baru. Viewer baru. View baru. So view baru adik je yang tak kenal kita orang. Yelah, jadi alhamdulillah lah dapat. Boleh naikkan sikit balik. Betul. Sebab betul aku cakap AI ni dia branding dia kuat dulu. Buat gila. Kau bayangkan aku dah setahun orang tak edit, aku tengok orang edit balik. Gila Syul. Jadi best balik kan? Jadi best tu. Aku yang dah keluar ni pun sama agak. Ada orang edit-edit aku sejak. Wah, alhamdulillah. Ada edit-edit. Kita orang seronok lah sebenarnya. Korang edit-edit macam tu nampak je kita repost. Sebenarnya kita orang sambil nak repost tu, kita orang duk usia 2-3 kali tau. 2-3 kali lu tengok komen. Baca nak tengok komen ada orang bitter ke ada orang support. Kita orang macam tu sebenarnya. Betul lah, aku tengok AI pun sebab second time pergi Brunei. Saya second. Saya kali kedua. Dulu masa saya datang sini, masa tu belum lagi AI. Kau boleh AI kan? Belum. Tu masa aku belum AI lagi. Berat lu ni baik. Aku pernah datang sini. Lepas tu kan stadium penuh tau. Ada kat main bola. Dia orang kat stadium, tengah-tengah stadium tu nanti dia orang akan panggil macam nama. Okey, dia orang panggil nama. Okey, Kanda. Kanda orang jerit, bapak dia, budak-budak AI semua jerit. Gila-gila punya aku cakap. Crowd jerit lah. Kalau macam lepas tu sampai part aku dia jadi macam slow sikit. Okey. Lepas tu boleh AI. Lepas tu sampai ke Noah, kau kenal Noah? Noah kenal, Noah nakal lah. Noah nakal tu. Sampai dia terus tak ada orang semua. Jadi krik stadium masa tu kalau dia kuat AI ni, kalau siapa yang AI dia kuat, ramai kenal lah. Orang akan jerit ni. Ni bila lawan ni? Esok. Esok kau lepak kan kau punya nama. Pasal orang jerit ni tu. Aku nak edit dia. Yelah, nak ajak orang edit tu je. Siapa ada dalam ni budak-budak Brunei, siapa ada, korang boleh lah pergi beli tiket lagi, sempat lagi. beli tiket tu. Esok belas petang lah sini. Esok belas. Nanti 19 kau ada kan? 19 kau ada kan? Ada kan, semua dia panggil kan? Ada lah, 19 ada. Kau buat lagi YT? Kau tak buat? Dah buat dah. Kau tak buat? Asyik tu aku baru buat. Maksud ni baru 2 minggu aku buat YT. Betul dapat pay button kan? Kau dapat kan? Dah dapat dah. Kau 100 lebih lah? 120. 120 pun gila Syul. Aku masuk AI masa tu baru buat je YT aku. Kiranya baru berapa je, 2000 lebih je YT aku. Aku tak pernah promote. Lepas tu ni baru start lah. Lepas tu masa time dah nama aku dah meletup masa tu. Masa tu aku tengok dah YT aku dah start naik lah. 60k. Lepas tu 40k pun 120,000 terus. Lepas tu nampak dah. Padahal baru sebulan. Tak sampai sebulan pun. Rezeki tu. Kau dah monetize lah? Monetize lah aku. Dah Lepas tu baru-baru ni monetize aku jadi hilang tu. Aku tak tahu sebab apa. Kau okay. Kau kena, tak silap aku, dia kena isi form tau. Dia ada satu form tu. Tak, dia macam ni. Aku ada minta kod tau. Dia suruh, nanti dia kata kod tu dia hantar kat rumah. Memang lah. Tapi kod tu aku tunggu tak sampai pun kat rumah. Dia hantar ikut alamat ni. Alamat yang dalam YT tu kan? Alamat tu. Tak ada. Pandang ke kepala aku? Rugi Syul. 132k tu kau subscribers. Dah 132? 132. Naik 10 lah. Aku tak tengok lagi YT aku masa tu. Lepas tu aku suruh diorang settle kan. Siapa dia? PPA aku settlekan tu. Yang mana tahu pasal YT lah. Aku suruh settlekan lah. Suruh monetizekan balik editor aku lah maksud dia. Tapi kalau kau tengok dekat YT Studio ada juga monetize Sapuan Hijau tu still ada kan? Cuma dia still ada. Cuma duit dia tak dapat. Sayang tu. Tapi Okay. kalau dia running tu okey lah. Nanti dapat tu. Maybe lambat sikit. Tak tahu lah. Sebab itu dia kata kena tunggu kod. Tunggu kod dia tak sampai-sampai. Dia kata dalam masa sebulan rasanya kod tu. Memang lah. Tu lama tu. Lama gila sebulan. Tapi memang penting play button dah sampai. Dah boleh gantung kat dinding lah. Dah kalau play button sampai duit tak masuk sama. Aku rela tak ada play button daripada duit. Siapa yang dapat pause tu? Siapa pergi? Kau aku dapat.
Baik siap terbang paus teranjat aku. Bermidas, terima kasih. Mal boleh ambil gambar. Pergilah, pergi tengok Mal main bola. Ya, saya tak boleh bagi tahu saya kat mana. Nanti kan penuh macam tahun lepas. Hujung tahun ni, Habis kau buat apa je sekarang ni? Aku buat konten aku, lepas tu aku ada buat Kau production. YT dia, YT kau. Jalan lah. Tak jalan tu. Tak jalan. Aku tak sempat tu sebab aku punya kerja tau Ni pun aku tengah mengedit ni sebenarnya. Nampak? Jadi tu. Aku ada buat macam kerja production lah, kerja belakang lah, belakang tabir. Oh. Malaysia artis. You nak Aisyah Azman ke tak? Kenal. Ha. Lepas tu kiranya kau kopi kau semua tak jalan dah. Kopi aku kerja tu. Adik aku dah semua belajar. Oh. Ya. Kiranya kopi tu adik kau yang handle. Adik aku akan handle dengan aku. Kalau aku ada kerja ke apa job luar, dia handle lah. Tapi kalau macam kau berniaga kopi tu okey lah. Okey lah, dia ikut tempat lah. Ikut macam ni lah cakap. Dia macam ni lah. Masa awal-awal aku keluar. Okey. Ibu kena malam. Dia ikut gambar masa awal-awal dulu aku keluar kan. Lepas tu aku terus fokus berniaga kan. Sedap gila lah. Lepas tu kalau ikut event pun macam aku tak masuk food fest. Aku banyak masuk dekat pasar seni. Event-event yang sebab produk aku dia tak boleh, dia ada tempat kena, ada tempat tak kena. Macam tu lah. Ush, aku first time jumpa siapa ni, adik Sarif tu siapa? Abang Sarif tu. So ni Zero punya tu. Zero Atu Yang mana yang rambut kembang tu? Nama kembang abang dia. Abang dia Atu kan? Adik dia. Tu Adik dia bukan Syarif. Melati je, takkan Melati Syaiful. Cepul. Cepul tadi. Oh ya. Cepul tadi. Aku ingat kan budak kecil, budak besar tu. Dia tim siapa? Dia tim aku lah. Oh ya. Aduh. Ni tak ada apa nama Baba semua. Tak ada. Tak ada. Diorang tak dapat. Oh ya. Banyak kan lawak je tim aku ni. Banyak yang berlawak je. Tim diorang semua yang memang main bola betul tu. Yang solid yang sensor mah. Dah. Yang sensor mah Mal. Sempat lah. Yang smart Oh, saya Merkin pun ada lah ni. Merkin ada gila. Oh. Okay, solid lah tu. Aku macam bangga. Aku malah cakap tadi aku macam bangga sikit lah. Bangga tu. MK datang kat aku selfie dengan kita orang tau. Bukan kita orang selfie dengan MK. Apa gila. Kau dah boleh jadi rapper Mal. Sebenarnya 3-0 cuma putarannya 3-6-0. Wah, rapper shit Mal. Kau ada bakat lah sebenarnya. Rapper tu pun boleh. Kau tahu tak, diorang cakap aku ni, tadi siapa yang komen kata laksa aku mahal. Okey, ni macam ni aku bagi tahu kau Okay. Tak, kenapa laksa aku RM15? Kau kena tahu satu, costing. Nak pergi bayar staff lagi, tapaknya lagi. Kau ingat apa, nak jual apa? RM2. Okay, korang kena tahu tau. Sebab aku pun berniaga juga tau. So korang tahu harga tapak food fest sangat-sangat yang homdi tu tak? Yang memang beribu punya ke. Korang tahu tak? Dia bukan je macam tapak berniaga tepi jalan. Dia ni. Kau tahu tak tapak food fest contohlah macam Man berniaga 4 hari kan. Berniaga 4 hari, tapak dia tu dah boleh sewa kedai sebulan. Ya, dalam lebih kurang 12 weh. Okey ya? Ya. Betul tu, 15 hari. Berapa? Kau pekat banyak isi betul. Harga macam tu guys. Tak akan dengan Syami. Kalau Mal lebar artis. RM15 ni okey lah tu. RM15 okey dah. Macam peniaga-peniaga pun diorang menjual dekat situ pun diorang ada target customer, target audience. Memang kita orang memang okey, RM15 tu dia harga dah ngam-ngam untuk gaji staff. Kau kena tolak semua benda tu. Itu normal bagi aku. Kau kena masuk event dulu baru kau tahu. Kalau tidak tak adalah bubur Aisyah tu pun boleh sampai RM15. Betul. Tapi serius tau, kalau aku masuk food fest lah,
Kalau aku masuk event yang macam yang style Kau tak try masuk Fest apa? fest, okay, sebab aku punya produk kan, aku kekalkan aku punya gaya aku tu, estetik punya style tau. Sebab kedai aku kecil-kecil, so event pun event yang crowd yang jual-jual benda-benda yang macam-macam barang-barang aku lah. So dia macam ni, ibarat macam ni lah. Kau bayangkan orang jual goreng pisang ataupun goreng pisang tepi jalan, tiba-tiba dia pergi masuk dalam mall tapi gaya tepi jalan. Kau rasa dia okey tak? Tahu tak okey. Tak okey. Macam tu lah. Itu konsep perniagaan aku. Itu Tapi kau boleh, okey, kau kena fikir panjang kau ni. okey. Kau kena tahu satu, event ni orang dah tentu ada, tentu. Okey. Kau boleh ubah konsep. Kalau contoh kau nak bawa kat konsep tu, kau bawa juga konsep tu sama, Okey. tapi tak sana. Kau faham tak? Okey. Maksud dia macam contoh, kau berniaga gunakan apa? Kopi ya mesin lah. Kopi mesin tu kau buat juga estetik juga macam tu. Mhm. Sama je. Tapi kedai tu je kau ubahkan, nampakkan macam konsep yang kau nak tu. Dia ada big reason lah. Tapi big reason tak ada cerita dalam ni lah. Dah ada big Tak apa, nanti kau cerita. Aku cakap kalau kau nak dibandingkan kalau berniaga, aku tak, bukanlah nak ikat-ikat apa, tak adalah. Maksudnya aku nak tolong member lah maksudnya. Kalau kau masuk event, kau dah tahu dah tentu ada crowd satu. Kalau orang lain punya crowd pun dia akan datang lah. Kalau dia tengok, dia suka, dia akan beli. Betul. Mungkin lebih ramai daripada kau berniaga tepi tempat biasa. Yalah memang lah. Sebab event ni memang orang datang fokus nak cari air, cari makan. Betul macam itu je. Kau banyak havoc ke kau masuk apa? Aku dua je. Aku ambil yang besar saja. Maksudnya macam Wonderfest. Okay. Nama-nama besar macam tu lah. Wonderfest tu memang best lah crowd dia. Crowd best sebab memang dah besar. Crowd Wonderfest ni. Kau havoc pernah join? Macam contoh Havoc. Havoc pernah join lah? Havoc belum pergi join. Oh. Itu dia panggil je. Kau Wonderfest dengan apa kau pernah masuk? Tak nak pernah? Aku memang fokus Wonderfest je. Dulu sebenarnya. Sebab tak cukup tangan. Aku satu kepala nak fikir banyak benda. Aku kedai aku je lagi, kedai betul je lagi. Oh, okay. Ustaz, aku tak boleh nak handle semua benda. Waktu Wonderfest dia memang setiap bulan ada lah katanya. Dia memang setiap minggu, katalah minggu. Dia setiap seminggu, sebulan tu 2 kali. Oh. Tapi dia banyak Mary KL lah. Aku banyak Mary KL ni first time masuk Melaka. Tapi dia macam kalau orang yang ada follower dia macam cari lah. Dia kan lagi bagus. Dia kalau boleh utamakan yang ada follower ni. Kau tahu kenapa? Ada crowd lah. Ada crowd. Automatik akan ada crowd lah kat situ. Automatik ada crowd. Tapi dia akan tarik juga vendor-vendor yang tak ada nama pun dia akan tarik. Contoh, vendor ni separuh yang ada nama ni. Tapi banyak lebih kan banyak vendor yang tak ada nama lah. Yang ada nama ni dia ambil dalam 20 ke, kalau macam yang tak ada nama ambil 40 ke macam tu. Sebab kadang-kadang orang datang ni sebab nak tengok orang-orang yang ada crowd ni. Untuk dia macam contoh aku bagi contoh. Macam aku kan, macam aku, orang datang sebab nak tengok aku, nak jumpa aku macam tu. Bila orang datang, dia akan support vendor-vendor lain. Ya, dia akan automatik apa nama tu, semua kat situ dapat lah. Yes, betul. Boleh lah tu nanti lah, tengok nanti macam mana. Habis kamu mesti nanti barang egaan. Sekarang janganlah. Kan? Aku Melaka ni aku habis modal dah lah besar. Betul. Satu, modal lori dah hantar, modal makan lagi. Lepas tu hujan. Memang tak ada apa-apa, nak marah pun tak boleh sebab rahmat. Dah. Boleh buat apa? Tu juga. Dia kan kemah patah nak kena beli baru. Kemah patah ke? Kemah patah weh. Kemah kenopi yang kena kahwin tu, 2020. Itu dengan warna biru. La ilaha illallah, betul-betul. Dengan barang-barang aku terbang gimana lah. Kat mana? Melaka kat mana tu? Melaka kat mana? Dekat MATC Melaka. Oh. Mal, share kemah dengan ni nanti. Share kemah dengan ni je. Oh, tak Mal. Mal bukan kaleng-kaleng guys. Kau ingat Mal kaleng-kaleng? Okey lah kalau saya buat podcast dengan Mal. Sebab saya ada set up satu dekat studio kita orang. Saya ada set up nak buat podcast tapi saya tengah cari guest. Okey lah kalau saya buat podcast dengan Mal. Jalan je hati Mal. Okey. Mal. Aku tengah set up lah. Sebab kita orang ada studio. Aku tak nak buat podcast. Tapi aku ada nak panggil big name lah. Untuk dalam Okey, kau kena tahu satu benda. Okey.
Daripada kalau contoh kau start, kau cari nama-nama yang ada nama untuk naikkan branding tu. Memang lah. Itu penting. Tapi aku bukan nak buat macam podcast yang macam betul-betul podcast yang klise lah. Aku nak macam borak-borak ke. Borak-borak tak kisah pun. Sementara ni kau kena pandai. Kau cari member dulu. Ya memang aku nak cari kau ni. Cari member sebab apa? Member ni satu benda kau tak payah bayar mahal. Kadang-kadang ada yang tak payah bayar pun tak apa. Yelah. Sebab member. Jadi tolong-tolong member tak ada hal. Kalau kau ambil orang luar dulu, bila kau dah ada start ada duit, apa kau bagi orang luar. Yelah. Orang luar yang kau tak kenal mesti kau kena bayar. Kau Yelah, diorang mesti akan ni kan. kau buat lain daripada yang lain. Kalau podcast banyak kan, orang dah ada podcast seram, podcast ni kau buatlah podcast yang macam kisah pasal hidup kau ke. Aku nak cari macam tu lah. Nak cari benda-benda yang ada satu turning point yang untuk buka mata orang tau. Yes, macam mana kau naik. Benda tu orang nak tahu tak? Benda orang akan tahu, orang akan kenal masa kau dah naik. Orang tak akan tahu jalan cerita kau dah naik macam mana. Betul. Man macam free ni. Man free. Betul lah. Nanti aku rasa dalam next month kan. Next month aku free je. Nanti aku gua Roger dulu lah brother. Gua Boleh. sebab sekarang ada studio tapi tak shoot. Tu bazir tu. Oh, kau ada studio? Kita orang macam aku dengan manager aku punya ni lah. Sebab kita orang selalu shoot orang kan. Sebenarnya kau buat je bodoh fokus YT ke apa. Tapi tak buat. Sebab aku punya style kan. Kau nak tahu tak Mal, aku punya style aku tak suka pas dekat orang. Aku akan edit sendiri. YouTube aku ke YT aku semua aku edit sendiri. Kau je lah sebab kau reti edit benda. So macam kau faham tak benda tu dia makan masa. Aku tengah edit aku punya kerja, tiba-tiba masuk kerja lain. Aku punya kerja tu aku dah tinggal lah. Tu dah macam tu. Kalau invite Mal, nanti Mal yang bayarkan lah. Lepas tu aku yang bayarkan, lepas tu aku rugi dia untung. Biarlah dia panggil aku rugi. Tak payah bayar apa. Tak apa, siapa-siapa tak payah bayar kan. Tolong sama-sama kawan ni. Jadi kalau aku yang bayar, kau tak payah panggil aku. Siut, kau panggil aku yang bayar kau. Betul lah. InsyaAllah abang, nanti aku apa kerja lah. Sebab aku Boleh, tak ada boleh. balik sebenarnya benda tu. Macam ni lah, Dish. Macam ni lah. Kau kan reti edit kan. Dalam alang-alang lah aku cakap lah. Alang. Kau dah tak ada job ni. Aku macam faham. Aku macam faham benda ni. Kenapa kau nak still maintain susah tu? Ustaz. Apa kata kau jadi editor aku ni? Kau buat benda buat YouTube. YT punya editing ni dah lama tu. Kalau aku tunjukkan kau contoh Aku ada buat satu prank tau. Aku prank adik aku beli motor kat dia. Aku prank dia tahun lepas tau. Sampai sekarang tak settle edit lagi. Itu tak apa lah. Tapi kalau kerja yang betul-betul lah diorang tekan, aku terus bagi lah kan. Itu dah macam warnat dah tu. Itu dah lama sangat. Kalau kau tengok YT aku pun dah post berapa tahun yang lepas lah tu. Tak post pun. Berapa tahun yang lepas. Macam ni kau nak suruh aku ambil dia jadi editor. Tak lagi. Tak boleh tu guys. Aku semua sidai. Berapa lah? Sebulan tak ada video. Sebulan ada video. 2 bulan tak ada video. Tapi kalau korang nak laju, ni saya edit video Mal. Ni buat JJ lah. JJ mesti laju punya. Mal hantar gambar sekarang enggak dia edit. JJ aku boleh buka CapCut sendiri. Tapi aku jadi kalau tak laju sangat, dia CapCut ada kat atas tu. Watermark tak buang ke? Aku main save ke? Yang hujung. Hujung tu. Hujung lepas tu kau tak buka yang tepi je. Cari editor baru. Saya mana ada editor? Editor saya pun lambat ni. Kau tahu editor Siri ke apa? Editor ku perempuan yang sekarang. Okay. Baru ni aku hantar ada video. Aku hantar ada video. Dah 2 minggu dah tak siap video. Ada satu nombor kalau betul-betul kau nak. Aku memang tengah cari editor lah. Ada budak ni okey ke? Dia ada cakap dengan aku kalau ada job mana-mana Kalau boleh aku nak editor yang memang tahu pasal YT. Benda macam tu memang tahu pasal YT. Korang dalam Aku nak yang macam tu. Kalau apa-apa jadi kat YT aku dia tahu. Korang tak ada lama kenal. Saya kenal Mat dulu. Mat memang awal. Ada orang tanya korang dah lama kenal ke? Tak, masa tu
Kau famous dulu aku rasa. Kau naik time bila? Malu tak kau masa tu kau dah ni naik gila. Kau dah Oh, aku dah naik dah masa tu. dah naik dah gila. Ni masih kau ingat kau lama kau? Oh, yelah. Masa tu aku sama-sama aku live kat bawah. Halu. Aman. Kau live dekat kedai makan tu. Lepas tu aku tengah apa nama tu, aku tengah live, lepas tu kau naik kotak. Cuba kau cerita aku. Okey, sebelum aku gerak ni, aku nak tahu cerita kau. Macam mana kau boleh masuk sementara? Kau sementara ke apa? Sementara kan? Dia sementara. Cerita dia macam ni lah kan. Aku boleh cerita sikit, nanti kau orang kalau yang ni 1.8K dengar. Lepas tu nanti lebih tu aku dengar kat YT aku. Okey, aku ada satu event kita masuk. Satu event tengah berniaga. Ni turning point aku nak masuk AI. Oh, okey. Aku masuk satu event dekat KL. Aku tak ingat kat luar mana. Lepas tu dekat KL ke dekat Nilai lah. Lepas tu dekat sebelah kedai aku ada influencer punya kedai. Influencer? Dia buat influencer AI ke bukan? Bukan. Dia influencer ke artis lah? Artis ke influencer, lebih kurang macam tu lah. Dia jual produk sama dengan aku jual kopi, dia pun jual kopi. Nilai dia Nilai. Okey, adik aku ni. Dia jual kopi juga, aku pun jual kopi. Aku tak sebut nama dia kan. Lepas tu kopi dia kopi yang bancuh, aku kopi yang pakai mesin. So aku punya kualiti dia lain lah. Aku lebih kualiti sebab aku pakai mesin. Aku pakai pin, barang-barang aku mahal. Tapi crowd ramai, tapi tak ada orang datang kat kedai aku. Orang semua datang kat kedai dia, walaupun air dia lagi mahal daripada aku. Okey. Air tu mahal tau. Air tu mahal. Lepas tu aku macam Okey, betul. macam satu ketika tu aku rasa macam okey, aku dah faham lah, personal branding ni penting lah sebenarnya. Boleh belikan sendiri ke? Boleh pakai kan macam cakap, pakai register pakai ruang ke? Boleh. Keyboard datang je lah nanti. Aku nak keluar. Lagi Singapura tu rumah. Nanti aku bagi je duit. Baik. Beli je semua apa, jadi internet dia. Ni minta maaf kacau. Sampai tak betul. Kita yang kacau. Tak apa, bagi kita perlu buang kan. Nanti je. Okey. Hai. Okey, sambung. Okey, lepas tu aku nampak yang personal branding ni penting tau. Teman-teman kau berniaga. Okey. Sebab aku nampak kalau kau tak ada personal branding, kau jual apa, walaupun produk kau tu padu, orang takkan nampak apa. Yes, betul. Di zaman sekarang di zaman sekarang. Aku cakap dengan kau. Sekarang punya zaman, dia tak zaman macam dulu. Orang beli sebab sedap ataupun sebab kualiti tak ada. Zaman sekarang ni orang akan beli dekat kau satu sebab kau sedap dan kau ada nama. Paling penting. Betul sangat. Kadang-kadang orang nak beli ni sebab nak jumpa kau je. Betul. Masa tu follower, betul aku pendekkan cerita, aku berniaga tepi jalan. Masa tu aku tengah berniaga tepi jalan, buka kemah apa semua. Sebelum aku buka kemah tu, tengah hari tu aku ajak member aku. Sebab masa tu adik aku beritahu lah. Dia kata adik AI tengah buka batch sementara. Oh ya. Try. Waktu aku macam, aku jujurnya aku tak tengok AI, tapi aku tahu AI tu apa. Lebih kurang aku lah. Sebab aku pernah, kalau kau tahu, aku pernah pergi apa nama interview yang AI masa batch Kanda nak masuk tu, aku pernah dapat benda tu. Pergi interview depan Abel apa semua kan. Masa tak ada rezeki lagi aku nak jadi content creator lah. Tu aku dah try, lepas tu aku dah lupakan lah angan-angan aku nak jadi famous ke apa, lupakan. Lepas tu kali ni aku nak jadi ada nama, aku nak ada follower sebabkan kedai aku je, sebabkan berniaga man, sila cakap sebab berniaga. Sebab aku hidup mati berniaga tau. Sebab aku start dah Alhamdulillah lah. So masa tu aku suruh member aku, aku memang dah belajar editing apa semua ni daripada dulu lagi. Aku memang dah main kamera apa semua. Betul aku ajak member aku, jom jap tolong shoot aku. Aku pun duduk atas motor, member aku record. Lepas tu aku pun perkenalkan diri aku cakap apa semua. Lepas tu aku post. Okey, masa aku nak buka kedai tu, aku nak buka kemah, aku post tau. Lepas tu aku post kan, masa tu follow aku dah 700 lebih. 700 lebih ke 1000 macam tu lah. Aku punya kawan-kawan semua budak-budak gym, budak-budak yang macam orang dah besar. So macam aku rasa macam mesti diorang rasa cringe gila babi kan aku buat video macam tu. Sumpah mal, aku rasa cringe gila tu. Kau bayangkan aku post video aku masa tu baru 100 view tau. Sejam 1 view. Aku rasa macam nak delete tau. Aku tanya cakap dengan adik aku macam nak delete lah video ni. Lepas tu adik aku cakap macam try biar dulu kan. Aku pun biar-biar nak kata rezeki Allah tiba-tiba nak katakan hari tu ada ramai customer. Aku tak main telefon.
Aku biar telefon aku. Lepas tu dah maghrib apa semua, aku pergi surau. Aku tinggal telefon dekat kedai. So selalunya lepas aku dah habis maghrib, aku akan ambil telefon. Sebelum nak pergi balik kedai aku akan main je tau. Tapi aku tak tengok. Lepas tu lepas aku nak tutup kedai baru aku tengok. Mesti dalam pukul 10 macam tu lah malam. Tengok dah 100,000. Aku dah gelabah siut time tu. Dah takut babe. First time lah benda tu. Oh, dah 100,000 View. Masa aku masuk AI mana dia follower aku baru 1,000, 2,000 macam tu lah. Tak ingat lah. Lepas tu time tu lah baru start. Tapi sebabkan video aku tu blow up lah. Memang video aku tu 1 point lebih je. 1 point berapa M. Tak ingat lah. Oh. Okey, lagi satu lah. Dulu masa kau sementara, kau partner apa dulu? Aku dengan Farida. Oh, kau dengan Farida? Kau sempat dengan Farida ke dah release lah? Dah tadi. Oh, dah release dah? Dah release lah. Oh, aku dengan Farida. Kira okey lah dengan Farida? Aku kalau diorang ni kan, yang 2.3K ni ada time aku punya batch kan. Semasa aku masuk dengan Farida tu awal-awal kita orang paling drop. Macam kita orang starting tu memang slow gila lah. Tapi last kita orang alhamdulillah perform lah masa tu. Sebab kita orang buat style. Ya, dia macam last. Dia macam ni lah, macam korang kan. Ujung-ujung. Kau dengan Aisyah, kau tengok konten korang pun korang bukan sweet, macam sweet tau. Macam aku dengan Farida aku tak sweet tau. Kita orang macam kita orang kadang-kadang je. Tapi macam dia buat macam tu kan. Tu yang best tu nak tengok sebenarnya. Funny style tu dia. Betul. So aku macam tu, aku bukan sweet punya style. Macam tu. Kita orang buat. Okay. Tapi saja je lah nak beritahu. Nak beritahu satu benda kan. Satu benda apa tu? Walaupun macam mana pun kan, kau tetap tak bila buat malkusyah aku kau tahu. Ya, memang tak.